Biasanya waktu blackout, habis. Duduklah rumah panas, berpeluh kan. Okey, jom saya tunjuk apa yang berlaku ketika blackout. Tapi rumah tu pasang solar hybrid. Tengok Cik Dian akan cabut fuse TMB. Tengok tengok. Rumah. Kipas pusing lagi. Tengok tu rumah pun tak pasang. Tengah ralik main phone tu. Kipas, lampu, semua macam biasa. So, ini semua adalah emergency load yang akan berfungsi ketika TMB blackout. Sama jugalah PTS pun masih berfungsi. Jom kita tengok waktu kat dalam pula. Boleh tengok kipas, TV masih fungsi, Wi-Fi pun ada lagi. Ini adalah ketika kecemasan. Fuse TMB dah terputus. Dah tak ada capaian daripada TMB. Memang semua berfungsi macam biasa, masih duduk selesa lagi. Sedangkan rumah lain tengah blackout. Tapi rumah ni alhamdulillah saya selesa, ada kipas walaupun ada kalau ada anak kecil tu alhamdulillah masih ada sambungan elektrik lagi. Jadi ini kelebihan sistem hybrid. Tak perasan pun kan rumah blackout tadi. Sebab apa? Sebab switch over time hanyalah 4 millisecond saja, iaitu mengikut standard UPS punya masa untuk switch over. Jadi yang mana nak dapatkan sistem solar hybrid yang tak nak pening kepala waktu rumah blackout, jom dapatkan sistem solar hybrid ni dengan RPG Solar.